Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Reform, salam perjuangan saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang bersama dengan saya. Terima kasih dan seperti mana yang kita tunggu-tunggu. Yes. Bahawa apa RCI tabung haji telah pun dikeluarkan. Malam ni saya tak intend nak pergi detail sangat sebab dia RCI tu 200 muka surat kan. Kalau nak tahu detail pergilah baca kan. Tapi saya bagi rumusan lah. Dan adalah yang bertanya tadi kan dalam Facebook saya kan berkenaan dengan kalau sekiranya siapakah yang kena tangkap, adakah kesalahan bla bla bla. Okey. Dia sebenarnya berkaitan juga benda tu. Nanti kita akan tengok kejap lagi lah. Okey, Kim Faizal bersama hashtag Hajiah. Thank you Senawang. Banyak berita keluar pasal RCI. Dah ada, saya dah ada dia punya full RCI tu, saya dah ada full lah. Dah ada dia punya full dan saya dah baca dah. Meruti Kuantan, okey. Komen, ada orang komen mana sakau. Ada orang komen mana sakau. Kalau dia komen mana sakau tu tuan-tuan, maknanya dia tak baca lah. Kalau dia komen mana sakau, maknanya dia tak baca atau dia baca tapi dia tak faham. Kan, bila saya baca tu, saya macam mana nak kata saya tak nak kata terkejut, saya tak terkejut lah. Tapi dia ada satu perkataan yang RCI tu guna. Dia, tabung haji ni boleh menyebabkan financial burden dan bukanlah kata krisis tapi financial burden yang amat besar kepada kantong keuangan negara kalau sekiranya tak diselamatkan. Kan, dia akan jadi satu beban yang terlalu besar kepada apa orang kata, kepada negara kalau tidak diselamatkan. Dia kata ada satu muka surat saya baca ni kan. Dia kata risiko membiayai urusan haji ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan yang ini akan menambahkan beban kepada kerajaan yang sudah pun menanggung sukuk sebanyak 27 bilion yang telah diterbitkan oleh UJSB yang telah menyelamatkan LTH pada tahun 2018. Okey, so nanti kita akan tengok lawa rambut Bang Is. Kes berat, don't worry, government akan sorok bawah kapet. Zack Zakaria kata kan. Dia, itu saya tanya tuan-tuan kan. Mana geng-geng pejuang Melayu Islam tuan-tuan? Saya nak tanyalah, mana dia geng pejuang-pejuang Melayu Islam? Korang tak marah ke dengan benda ni kan? Ini duit tabung haji ni tuan-tuan. Tak, saya nak tanyalah. Teringin lah nak tanya dia orang kan. Bila dia orang tanya, mana sakaunya? Siapa yang sakau? Mana sakaunya? Kan, saya jadi macam, kau baca ke tidak lah RCI tu kan? Lepas tu kau tanya aku mana sakau. Kalau kau baca dengan betul dan kau faham apa yang ditulis oleh RCI tu, engkau rasa sepatutnya engkau, kalau engkau orang Islam lah kau kata kan, kau kena rasa takut tau. Bagaimana duit tabung haji, pendeposit tabung haji dibuat sedemikian rupa. Sepatutnya macam tu lah kau orang rasa. Tapi maksudnya kalau kau orang tanya mana sakau, maksudnya dalam jiwa engkau tu memang tak ada pun jiwa yang marah dengan orang ambil duit orang Islam ni. Pejuang-pejuang Islam pada share tak akan share je. Marahnya apa? Mana marahnya? Kan malah yang menariknya, Haji Hadi kata pada tahun 2018, inilah dia orang yang cuba nak merosakkan Islam. Dia pula yang kata bila PH 1.0 cuba menyelamatkan tabung haji kan. Okay, so RCI nanti kita akan tengok sekejap lagi. Saya nak bawa dulu tentang Niki tuan-tuan, Niki Liao. Yang dikatakan geng Niki dulu. Ingat tuan-tuan geng Niki tu kan? Niki Liao tu bawa dilihat. Saya akan cerita RCI, jangan risau. Saya akan cerita RCI kejap lagi kan. Niki Liao dikatakan bahawa baru-baru ni dia dilihat bergambar dengan Anwar Ibrahim, dia pakai baju MK. Kemudian hari ni dia buat press conference lah dengan peguam dia. Dia kata, saya ni, dia kata, saya tak buat apa-apa pun. Dia kata, maksudnya saya tidak terlibat, saya hanya memberi derma kepada Perdana Menteri. Saya hanya bagi derma kepada Perdana Menteri. Lepas saya bagi derma kepada Perdana Menteri, ada orang bagi baju pada saya, baju PKR, dia kata kan, baju AMK.
Nak kata AMK, dia bukan AMK lah, Angkatan Muda Keadilan, sebab umur dia dah 38 tahun kan. So dia bukan AMK. Dia kata ada orang bagi. So selepas saya bagi derma, maka dapatlah saya jumpa dengan Perdana Menteri. Pakai baju keadilan. Dia macam saya kata lah tuan-tuan, nak salah ke Niki nak bagi derma kepada PKR? Tak salah kan. Salah ke Niki nak bagi berjumpa dengan Anwar Ibrahim? Oh, tak salah, tidak salah. Tetapi apa yang saya kata, politik is about perception. Politik ni tentang persepsi. Kan, bila seseorang yang ditangkap pada tahun 2022 kerana dikaitkan, ni Ayub Khan kata ada dikaitkan penggubalan wang haram 30 lebih juta. Lepas tu ditangkap pula di bawah SOSMA kerana geng Niki. Mungkin ada berkaitan dengan gangsterism. Dibebaskan pada tahun 2023. Dilihat pada tahun 2026 memberi derma kepada PKR, memberi derma kepada Anwar Ibrahim. Bukan Anwar Ibrahim lah, PKR lah. Dan tiba-tiba berada di sisi Anwar Ibrahim. Kan, di sisi Anwar Ibrahim memakai baju PKR, dia menimbulkan persepsi. Tambah lagi persepsi 2-3 hari lepas bila anak kepada Raja Thailand mengucapkan terima kasih pula kepada Farhash kerana mengatur pertemuan dia dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim. Wow, tuan-tuan. Hebat orang sebelah sekeliling Anwar Ibrahim, tuan-tuan. Kan? Anak Raja Thailand nak jumpa Perdana Menteri Malaysia melalui Farhash, tuan-tuan. Bukan melalui G2G, melalui Farhash. Tak, bukan melalui government. Sebenarnya kalau dia ikutkan anak Raja Thailand, kalau dia nak jumpa Anwar Ibrahim, boleh je, tak ada masalah. G2G, government to government, dia bagi arahan, boleh jumpa. Tapi terima kasih kepada Farhash mempertemukan kami. Kan, tiba-tiba datang pula Niki Liao. Wow. Kan, hebat PKR sekarang ni, tuan-tuan. Hebat PKR sekarang ni. Kan, ya, yang membantu PKR parti derita ni bukan calang-calang, kita kata. Jadi, kenapa saya membawa cerita ni, tuan-tuan? Sebab saya teringat dengan kisah yang berlaku kepada Muhyiddin Yassin. Okay? Kisah yang berlaku kepada Muhyiddin Yassin masa dia jadi Perdana Menteri dahulu 2020. Bagaimana orang ini, orang itu datang, bagi duit dan sebagainya kepada dia. Sehingga hampir 300 juta masuk dalam akaun. Sekarang dia telah ditangkap dan dibicarakan. Macam saya pernah kata, Rafizi pernah kata, geng kami pernah kata, kita risau Anwar Ibrahim satu hari nanti kena tangkap, bukan sebab dia rasuah, tapi keadaan-keadaan sekeliling menyebabkan dia kena tangkap kerana keadaan sekeliling. So dalam pembicaraan Muhyiddin Yassin di atas kes hampir 300 juta, sebuah syarikat mengatakan bahawa seorang CEO di sebuah syarikat mengatakan bahawa saya telah menyumbang 1 juta ringgit kepada Bersatu kerana percaya Muhyiddin boleh bantu dapatkan projek. Pengarah syarikat memberitahu Mahkamah Tinggi di sini bahawa beliau percaya Perdana Menteri ketika itu, Muhyiddin Yassin, berperanan membantu syarikat diasaskan beliau dianugerahkan projek di bawah program Jana Wibawa bernilai 141 juta ringgit. Pengarah syarikat Matrisis Sdn Bhd, Lien Tian Chuan, 55. Tuan-tuan kena ingat program Jana Wibawa ni adalah untuk Bumi Putera tau. Tiba-tiba nama Lien Tian Chuan dapat. Yang membaca pernyataan saksi ketika memberi keterangan berkata, ia menyebabkan beliau memberi sumbangan sehingga 1 juta ringgit kepada Parti Bersatu di atas permintaan Ahli Perniagaan Datuk Azman Yusof. Tan Chuan yang juga saksi pendakwaan berkata, beliau percaya peranan Perdana Menteri kerana surat permohonan awal syarikatnya, Nepturis Sdn Bhd, dihantar kepada Muhyiddin untuk disokong sehingga melalui proses penilaian Kementerian Keuangan. Dulu masa kita bangkitkan isu ini, ramai juga orang Bersatu pada masa itu bertanya, mana dia? Bersatu Sakau, kami best. Best tu apa? Bersih, stabil. Kami bukan kluster mahkamah. Kami tidak menerima duit sakau. Buktikan kami terima duit sakau. Saya ingat lagi orang Bersatu masa tu maki saya kan. Sekarang ni orang Anwar Ibrahim bertanya, mana dia bukti Anwar Ibrahim sakau? Mana dia bukti Anwar Ibrahim sakau? So nanti kalau jatuh kerajaan ini, tuan-tuan ingat, ni macam ni lah. Mungkin dia tak bagi direct dengan Anwar Ibrahim. Tapi apakah jaminan derma itu tidak boleh dikaitkan kembali dengan Anwar Ibrahim, tuan-tuan? Apa jaminan derma itu tak boleh dikaitkan kembali dengan Anwar Ibrahim? Kan, bukan saya nak mentujuh Niki Liao ni merasuah Anwar Ibrahim. Tak, saya tak tuduh demikian. Saya bercerita secara umum.
saya cerita secara umum. Bagaimana keadaan pada waktu itu, seorang ahli perniagaan daripada Nepturis bernama Lian Tang Chuan berusia 55 daripada Nepturis Sdn Bhd mengatakan bahawa dia telah memberi 1 juta ringgit bukan kepada Muhyiddin Yassin tetapi kepada Parti Bersatu kerana mengharapkan supaya dia dapat projek bernilai 141 juta daripada Jana Wibawa. Apakah keadaan serupa tidak boleh berlaku? Tiba-tiba ada seorang dermawan yang dikaitkan dengan money laundering suatu ketika dulu tetapi dibebaskan oleh Mahkamah. Anwar Ibrahim pada tahun 2023 tiba-tiba datang mengatakan saya telah mendermakan duit kepada parti. Tak apa, saya pakai baju je, baju AMK, saya derma je. Saya bukan ahli. Disahkan oleh Fuziah Saleh, dia bukan ahli. Okey. Kan? Alright, kita setujulah. Saya bukan kata Niki Liao ni merasuah Anwar Ibrahim. Tetapi kalau kita ambil dua cerita ini, persepsinya apa yang dikreatkan oleh Anwar Ibrahim ni? Apa yang dikreatkan oleh Anwar Ibrahim? Saya tak kata Niki Liao rasuah, tuan-tuan. Saya tak kata Anwar terima rasuah. Tetapi politik sebab perception. Politik adalah mengenai persepsi. Kan? Bagaimana kalau kita tengok Muhyiddin mengatakan di dalam perbicaraan Muhyiddin mengatakan bahawa Muhyiddin adalah antara penandatangan dalam akaun Sumbangan Bersatu. Dan saya percaya Anwar Ibrahim adalah antara penandatangan dalam akaun PKR. Mahkamah Tinggi hari ini diberitahu bahawa Tan Sri Muhyiddin adalah antara individu yang mempunyai kuasa untuk menandatangani cek akaun CIMB Bank milik Bersatu yang menerima sumbangan dan yuran keahlian parti itu. Pegawai Kewangan Bersatu Muhammad Zuhailmi berkata akaun berkenaan mempunyai 2 penandatangan dengan Bendahari Agung ketika itu iaitu Dr. Muhammad Saleh Bajuri bertindak sebagai penandatangan wajib dan juga Presiden Parti iaitu Muhyiddin Yassin dan Faizal Azumu dengan mana kedua-dua daripadanya. Maksud salah seorang daripada tiga, dua orang daripada tiga sebagai penandatangan. Kan? So, kita kena faham situasi yang ada inilah. Alright? Kita kena faham situasi yang ada ini. Saya bukan menuduh tuan-tuan. Tetapi persepsinya sedemikian. Tentang Niki Liao duduk di sebelah Anwar Ibrahim. Yalah, derma tiba-tiba boleh berdiri sebelah Anwar Ibrahim. Tuan-tuan, wow. Saya sendiri pun lepas Anwar jadi Perdana Menteri, saya tak pernah dapat berdiri di sebelah Anwar Ibrahim dululah. Bukan sebab saya tak teringin pun kan. Tapi dulu tiba-tiba dengan derma boleh duduk berdiri sebelah Anwar Ibrahim. Oh, hebat. Yang membawa saya sebenarnya tuan-tuan kepada cerita tabung haji, RCI tabung haji. Tuan-tuan nak baca penuh, bacalah penuh. Panjang cerita, 200 lebih muka surat lah. Dan diterangkan secara detail di situ. So bila ada orang Barisan Nasional, Perikatan Nasional, whoever lah bertanya, di mana sakaunya? So sama ada dia tak baca RCI tersebut atau dia baca tapi dia tak faham. Okay. So saya nak hari ni saya nak cerita secara umum saja sebab saya tak nak pergi detail. Ni jam pun dah pukul 12 malam dah ni. Saya bagi cara umum. Saya rasa Rafizi mungkin akan ulas lagi detail dan dia akan ungkap lagi detail lah tuan-tuan. Saya mulakan begini tuan-tuan. Pada tahun 2018 kita mendapati memang tabung haji ada masalah. Okay, kita mendapati tabung haji ada masalah dan tuan-tuan boleh dengar penjelasan pembongkaran oleh Rafizi Ramli pada tahun 2015 sehingga tahun 2018 di Parlimen dan juga di blog beliau rafiziramli.com. Tuan-tuan boleh baca sebagainya. Dan pada masa itu banyaklah orang duk maki Rafizi, kata itu ini dan sebagainya, kata PKR macam ni. Tapi Rafizi lah orang yang bertanggungjawab mendedahkan tentang kepincangan tabung haji. Okey. So dia macam mana tuan-tuan? Bermula tahun 2014 sehingga tahun 2018, 2017 lah, 18 lah, 17 ke 18. Sebelum Pakatan Harapan menang pada Mei tahun 2018, last tindakan mereka adalah pada bulan April 2018 dengan memberikan bonus kepada dia punya board ahli lembaga pengarah dia nilai jutaan ringgit. Okey, itu yang berlaku. But what happened? Okey, saya bagi gambaran umum kepada tuan-tuan supaya tuan-tuan dapat gambaran tanpa perlu tahu tentang akaun dan tanpa perlu tahu tentang undang-undang secara spesifik. Dia begini. Tabung haji, dia ada akta khusus di bawah akta tabung haji. Dan akta tabung haji ini, dia di bawah jagaan menteri, iaitu Menteri Agama. Okay, so di bawah jagaan Menteri Agama. Menteri Agama ketika itu adalah daripada UMNO.
So dia ada pengurusi dia, dan pengurusi dia pada ketika itu adalah Aziz Rahim, ahli Majlis Tertinggi UMNO yang juga ahli Parlimen Baling. Dan salah seorangnya juga ahli lembaga pengarah juga adalah ahli Parlimen Yan pada waktu itu. Kan? Dua orang ahli parlimen dan juga seorang adun ada di dalam apa orang kata sebagai ahli lembaga pengarah di tabung haji pada waktu itu. Okey, kalau saya sebutkan nama dia, Datuk Seri Panglima Abdul Aziz dilantik sebagai pengarah pada tahun 2011 dan seterusnya dilantik pengurusi pada tahun 2013 hingga 2018, merupakan ahli Parlimen Baling dan ahli Majlis Tertinggi UMNO. Datuk Seri Paduka Haji Baharudin dilantik sebagai ahli lembaga pengarah 2005 sehingga 2018 dan beliau merupakan ahli Parlimen Yan atau Jerai dari tahun 2004 sehingga 2008 dan juga pengurusi tetap Perhimpunan Agung UMNO. Dan Datuk Rosni binti Sohar dilantik sebagai ahli lembaga pengarah pada tahun 2014 sehingga 2018. Beliau merupakan ahli Dewan Undangan Negeri Kawasan Ulu Bernam dan ahli Majlis Kerja Tertinggi serta Setiausaha Wanita UMNO Malaysia sejak tahun 2013 sehingga laporan ini dikeluarkan tahun 2023. Ini antara dapatan daripada Suruhanjaya, dan Suruhanjaya mendapati penglibatan ahli politik dalam pengurusan lembaga tabung haji telah menimbulkan pelbagai persepsi dari kalangan masyarakat ini. Pertembungan ideologi politik rancak menyebabkan ada pihak mengambil kesempatan dan dengan menjadikan keputusan lembaga haji sebagai bahan kritikan untuk menjejaskan kredibiliti tabung haji. Itu satu. Kemudian kita kena faham juga bahawa tabung haji ni dia tak maktub di bawah undang-undang macam saya sebut tadi. Bermakna bila dia maksud di bawah undang-undang, dia ada peraturan dia, dia ada akta dia, ada section dia. Antara apa orang kata syarat bagi tabung haji untuk memberikan mana-mana dividen, mana-mana dividen kepada pendeposit tabung haji dan juga bonus kepada ahli lembaga pengarah atau dia punya ALP lah atau exco yang sewaktu dengannya, hendaklah syarat utama hendaklah asetnya melebihi liability. Okey, aset melebihi liability. So apa yang berlaku daripada tahun 2014 sehingga tahun 2018 sebelum Pakatan Harapan 1.0 took over, tabung haji menghadapi masalah dan disebut di dalam RCI ni, Royal Commission of Inquiry, tabung haji menghadapi masalah liability melebihi aset. Tetapi apa yang berlaku adalah pada waktu itu mereka iaitu ahli lembaga pengarah tabung haji menggunakan apa yang RCI sebut sebagai creative accounting. Dia ada kaedah dia dibuat seolah-olah bahawa sebenarnya kita ni untung. Aset kita melebihi liability, bukan untung, aset melebihi liability pada waktu itu. Therefore kita boleh bagi dividen kepada pendeposit tabung haji. That's why lah dapatlah berapa 3%, 2.5 dan sebagainya daripada 2014 sehingga pada tahun 2017. Sedangkan pada waktu itu RCI mengatakan bahawa pemberian deposit tersebut sebenarnya adalah salah. Kenapa salah tuan-tuan? Kerana yang dideklarekan oleh tabung haji pada waktu itu sebenarnya aset melebihi liability tetapi tidak benar dan tidak tepat. Later, apa yang berlaku tahun 2018, tabung haji melantik PricewaterhouseCoopers PwC untuk jadi external audit, bukan untuk nak menyanggah audit yang ada, tetapi membenarkan dapatan yang telah dibuat oleh audit negara bahawa aset liability melebihi aset, dan ahli lembaga pengarah telah bertanggungjawab mengumumkan bahawa perlu diberi dividen dalam keadaan pada waktu itu liability melebihi aset kepada tabung haji. Nah, apa masalah liability melebihi aset is? Bagi je lah apa isu dia. Okey tuan-tuan, masalahnya adalah kalau liability, hutang yang nak kena tanggung lebih daripada aset dan tabung haji itu rugi, duit dividen tu datang daripada mana? So, bila duit dividen itu bukan datang daripada perdagangan, daripada pelaburan tabung haji, maka yang kena korek adalah duit pendeposit yang diletakkan di dalam tabung itu. Yang di mana perlu digunakan oleh katakanlah tahun itu atau tahun depan atau tahun satu lagi, ready, grup ini nak pergi haji. Maka duit tu kena ada, kena sedia. Dah kena ada, itulah duit gunakan. So, untuk nak menyenangkan hati pendeposit, kononnya tak ada masalah tabung haji, dia bayar juga.
dikeluarkan juga duit. So akhirnya daripada keuntungan tu dibagi dividen, dia korek duit daripada simpanan, daripada tabung simpanan tabung haji reserve untuk nak hantar orang pergi haji ataupun untuk kecemasan digunakan. That's what happened. Now, soalan seterusnya, macam mana boleh rugi is? So RCI, saya pergi laju je tuan-tuan. RCI menyenaraikan 14 syarikat. 14 syarikat dah dirumuskan yang dilaborkan oleh tabung haji menghadapi kerugian dan masalah pada waktu itu. Apakah syarikat tersebut? Antaranya saya sebut secara laju tapi saya bagi tahu secara rumusan apa masalahnya. Detail tuan-tuan boleh baca RCI. PTTH Indo Plantation, okay. Emerald Sdn Bhd, itu nombor 2. Wellspring Worldwide Limited, nombor 3. Deru Semangat Sdn Bhd, nombor 4. 5. True Rich Resources Sdn Bhd. 6. Abraj Sdn Bhd. 7. Putrajaya Perdana Berhad. 8. Al-Rauda Real Estate Development and Project Management Company Limited. 9. Al-Farida Resident Fund. 10. TH Plantation Berhad. TH Plantation tuan-tuan. Kemudian 11. TH Properties Sdn Bhd. 12. Alam Maritime Resources. Kawan saya pernah kerja sini dulu. 13. TH Hotel and Residence Sdn Bhd. Ini antara salah satu hotelnya ada dekat Kuching, Sarawak. Diambil oleh Kerajaan Negeri Sarawak pada waktu itu. Dan yang terakhir, dan yang ini antara impak besar, iaitu FGV Berhad. Okey, apakah pelaburan-pelaburan? Apakah kerugian? Saya bagi rumusan juga. Contoh pada PTTH Indo Plantation. Apa yang berlaku? Dia beli share, tetapi share tidak pindahan share dibuat sebelum terima bayaran penuh. Pemotongan harga jualan sebanyak 100 juta USD, iaitu daripada harga asal 910 juta USD. Lembaga tabung haji terpaksa mengeluarkan pendahuluan 178.6 juta yang sepatutnya dibayar oleh pembeli. Tabung haji keluar, pembeli nak beli barang daripada dia, tapi dia kena keluar duit tuan-tuan. Kan? Bentuk impact dia. Okey, itu TH PTTH Indo. Kemudian ini ada Emerald Sdn Bhd. Bentuk kerugian dia adalah pembeli LH Sdn Bhd gagal melunaskan baki belian semula saham put option. So dia ada saham yang dikeluarkan, so dia ada dipanggil put option. Maknanya dia ada option untuk buy back, dia boleh beli balik. Tetapi pembeli, iaitu syarikat yang sepatutnya beli balik syarikat saham tersebut, gagal melunaskan bayaran belian balik. Pembayaran diselesaikan hanya 2 juta. 2 juta je dia bagi. Daripada jumlah berapa yang sepatutnya dia bagi? 20.3 juta, dia bagi 2 juta je tuan-tuan. Daripada 20 juta yang sepatutnya dibayar balik dalam put option tu, dia hanya bayar 2 juta je. Stop macam tu je. LTH, Lembaga Tabung Haji merekodkan peruntukan rosot nilai, maksudnya depreciation value pada saham itu bernilai 19.3 juta. Habis, nilai itu habis, 19 juta burn, gone. Duit yang mana tak boleh bayar balik itu gone tuan-tuan. Tak boleh nak ambil balik dah. Because dah kira rosot nilai dah. Depreciation value dia tu dah menurun dah. Pada tahun Disember 2020. Itu syarikat nombor 2. Nombor 3, Wellspring Worldwide Limited. Tuan-tuan boleh tengok, kalau baca RCI itu, baca kepada projek bermasalah. I think 3 poin, saya tengok 3 poin berapa, tapi projek bermasalah. Wellspring ni pula, bentuk kerugian dia pihak penganjur promoter gagal melaksanakan sekali lagi obligasi put option untuk membeli balik saham. Dia exit plan dia beli saham. Okey, dia beli saham tu. So orang tu sepatutnya beli balik saham daripada dia bernilai 19.03 juta setelah gagal disenaraikan di bursa saham. Sepatutnya syarikat itu disenaraikan di bursa saham. Tidak disenaraikan, apa yang berlaku? Promoter tu gagal beli balik. Lembaga tabung haji terpaksa menderita kerugian depreciation value rosot nilai sepenuhnya. Maksudnya 19.03 tu kosong, zero, tak boleh dapat balik dah. Habis tu, burn 19 juta. Pada Disember 2019, burn tuan-tuan. Itu syarikat nombor 3. Syarikat nombor 4, harap bersabar. Derus yang mengatakan, oh siapa sakau. Ni saya baca ni. Derus Semangat Sdn Bhd, bentuk kerugian. Dia beli tanah sawit, dia beli ladang, ada tanah, ada sawit. Hasil sawit tidak dapat dijual kepada pembeli utama, iaitu syarikat Wilmar, akibat isu pembalakan hutan simpan yang melanggar polisi NDPE.
Pelaburan dan pembiayaan asal berjumlah 250 juta, 7 juta terpaksa dirosot nilai kepada 32 juta, iaitu kerugian sebanyak 225 juta kepada tabung haji. Daripada 257 hanya boleh dapat balik 32 juta, yang lain semua susut nilai. Semua depreciation in value. Habis. Rugi tuan-tuan. Okey, True Rich Resources Sdn Bhd. Bentuk kerugian syarikat usaha sama insolvent, bankrupt. Syarikat usaha sama dan tabung haji bankrupt. Pelaburan tabung haji berjumlah 364.31 juta habis. Habis. Kosong nilai dia. Terdapat baki pinjaman dan ada tabung haji kena buat pinjaman dan masih berhutang dengan Maybank sebanyak 179 juta USD atau kira-kira 500 juta ringgit lebih. Abraj Sdn Bhd. Apa yang berlaku? Syarikat gagal menjana pendapatan untuk membayar pinjaman bank akibat kehilangan penyewa utama. Lembaga tabung haji mengalami kerosotan rosot nilai. Pelaburan ekuiti berjumlah 40 juta. Sama juga. Saham dia habis di dalam syarikat Abraj Sdn Bhd. Ini saya rumuskan. Nak detail tuan-tuan baca dalam RCI itu. Nombor 7. Putrajaya Perdana Berhad. Bentuk kerugian syarikat gagal disenaraikan dan pembeli CDSB gagal melunaskan put option bernilai 210 juta. Dia gagal beli balik put option 210 juta dan lembaga tabung haji merekodkan peruntukan rosot nilai atau depreciation in value dalam saham mereka 145.3 juta setakat Disember 2020. Habis macam tu saham. Al-Rauda Real Estate Development Project Management Company Limited. Apa bentuk kerugian dia? Yang ini adalah Dion beli hotel di Mekah dan Madinah berjumlah 567.7 juta. 560.7 juta Saudi Rial. Apa yang berlaku? Lembaga tabung haji merekodkan anggaran kerugian kredit, estimated credit loss sebanyak 202 juta ringgit pada tahun 2020 dan dijangka mengalami rosot nilai sebanyak 184 juta 2021. Dia beli saham, akhirnya saham tu melingkup. Al-Farida Resident Fund, ni saya kena pergi cepat sikit. Pelaburan perumahan terjejas akibat isu undang-undang buruh, kenaikan kos binaan, kejatuhan harga minyak dan pengurusan dana yang tidak dapat dikesan. Pelaburan dihapus kira sepenuhnya. Habis. Pelaburan burn tuan-tuan. Dihapus kira maknanya kosong. Daripada jumlah 76 juta Saudi Rial atau 63 juta ringgit, akhirnya burn. Habis. Kosong nilai dia. Nombor 10. Tabung haji plantation. Kegagalan tanggungjawab fidusiari dan tabik urus. Pengambil alihan ladang. Hanya 58% ladang yang produktif. Macam mana tabung haji ambil alih ladang? Hanya 58% saja yang boleh menghasilkan hasil. Balance tak boleh tuan-tuan. Sama macam Felda Global Ventures yang saya pertikaikan dahulu. Macam mana dia nak listingkan di atas syarikat yang di atas tanah yang masa itu dah tua dah dia punya tak boleh nak menghasilkan ladang, tak boleh menghasilkan sawit dah. Dia nak kena replant dan akan mengambil masa 8 tahun lagi baru boleh menuai hasil. Sama dengan TH Plantation. Terpaksa menjual aset untuk bayar sukuk. Dia tabung haji plantation terpaksa bayar aset untuk tebus balik hutang sukuk sebanyak 1.2 bilion ringgit dan memotong perbelanjaan ladang dan menyebabkan rosot nilai 172 juta terhadap tabung haji plantation. Tabung haji properties pula, pembayaran bonus. Dahlah syarikat tabung haji itu rugi, tabung haji properties pun tak beruntung. Tetapi pada waktu itu mereka bagi bonus kepada ahli lembaga pengarah dan Exco selaku pemegang ekuiti utama sejumlah 2.2 juta kepada pengurus dan ahli lembaga pengarah pada tahun 2017 dan 2018. Ada yang kata nanti, bukan 2018 Pakatan Harapan dah take over ke? Pada masa itu sebelum Pakatan Harapan took over Mei, pemberian itu 1.02 juta pada April 2018 kalau tidak salah saya. 12. Alam Maritim, bentuk kerugian daripada keseluruhan pelaburan 334 juta, 198 juta ekuiti, iaitu 136 juta pembiayaan seluruh ekuiti, 198 juta depreciate in value dan 80 juta pembiayaan dirosot nilai habis. Jumlahnya adalah 200 dekat 300 juta. Tabung haji properties, tabung haji hotel and resident nombor 13. Bentuk kerugian memegang aset pulangan rendah kurang 2%
hasil sewaan tapak tabung haji Kelana Jaya merosot 62% pada 2020 kepada 6.2 juta, menyebabkan kerugian bersih selepas cukai tabung haji tabung haji hotel adalah 5.9 juta ringgit, dan sebahagian aset hotel telah dipindahkan kepada UJSB yang diwujudkan oleh Pakatan Harapan 1.0 pada nilai 800 juta untuk menyelamatkan lembaga tabung haji. Dan terakhir, Felda Global Ventures, bentuk kerugian kejatuhan drastik IPO FGV menyebabkan lembaga tabung haji menanggung kerugian tidak nyata unrealized loss melebihi 1 bilion ringgit. 1 bilion ringgit, tuan-tuan. Dilabur 1 bilion ringgit di dalam Felda Global Ventures, habis. So adakah timbul soalan, adakah perkara-perkara ini boleh dielakkan ataupun benda ini hanyalah nasib malam? Alah, pelaburan is biasalah, kita melabur itu normal lah, ada untung ada rugi. Tidak. Majoriti yang dibuat oleh tabung haji pada waktu itu sebenarnya boleh dielakkan. Tetapi mereka telah gagal membuat, ataupun mereka ada buat due diligence tapi mereka tak ikut pun due diligence itu. Dan tak mengikut pun penilaian risiko. Antaranya, FGV Berhad, pembelian volume saham yang sangat besar pada puncak IPO tanpa exit strategy yang jelas atau pelindungan penurunan harga, downside protection. Dia main beli je. Kalau turun harga tak ada protection. Kerana apa, tuan-tuan? Pada tahun 2013, Najib wujudkan FGV pada masa itu sebab BN perlukan duit. So nak dapat duit beli FGV punya share, siapa? Antara yang kena pada masa itu adalah siapa? Tabung haji lah. Tabung haji kena wajib beli. Kita ambil contoh satu lagi syarikat. Terus semangat membeli ladang tanpa menyemak status pembalakan hutang secara teliti. Padahal itu adalah hutang simpan. Dia tak tahu pun, bukan tak tahu. Dia main beli atas tujuan apa? Berkemungkinan lah. Ada foul play ke, ada rasuah ke, ada whatever lah, something happen lah dekat situ. Contoh lagi, Al-Farida Residential Fund, pelaburan terperangkap akibat isu undang-undang buruh dan immigration di Arab Saudi yang sepatutnya boleh dijangka awal dan boleh dipantau. Itu contoh lah. Kan? Kelonggaran kawal takbir urus dan kawalan dalaman. Contohnya PTTH Indo Plantation. Share dipindahkan kepada pembeli sebelum bayaran penuh diterima. Okay, kita nak jual share pada dia. Okey, ni saya nak jual share pada kamu. Baik. Berapa jumlah share? Harga 20 juta. Okey, saya bayar 2 juta dulu lah. Boleh. Berapa share? Saya bagilah kamu semua. Mana balance? Tak ada lah. Share dah pindah dah ni. Share dah di transfer. Tapi duit tak dapat. So akhirnya tabung haji kerugian 18 juta, tuan-tuan. Itu antara lah. Banyak lagi lah kalau saya sebut. Antara lain, walaupun tabung haji memasukkan klausa option jual, put option, part option ke put option, hak option jual untuk melindungi pelaburan seperti kes Emerald, Wellspring dan Putrajaya Perdana, lembaga tabung haji tidak memastikan pihak penjamin atau promoter atau syarikat pembeli mempunyai financial standing atau kepoyangan keuangan untuk memenuhi obligasi jualan sehingga gagal perniagaan gagal untuk dia nak beli balik saham tersebut. Dia tak buat due diligence kepada syarikat. Ada duit, dia tak ada duit nak bagi balik. Itu contoh. So adakah indikasi-indikasi salah guna kuasa is? Adakah indikasi-indikasi salah guna kuasa? Jawapannya ya, ada. Dan rekomendasi daripada RCI adalah, okey, kita kena faham satu perkara. Royal Commission of Inquiry tidak ada kuasa menahan, tidak ada kuasa mendakwa, tidak ada kuasa untuk memulakan sebarang pendakwaan. Itu bukan tugas RCI. RCI tugas dia adalah untuk mencadangkan. Dia ada kuasa untuk mencadangkan, kan? Dia mempunyai kebolehan untuk mencadangkan, tetapi terpulang kepada pihak berkuasa seperti SPRM dan juga pihak polis yang sewaktu dengannya untuk memulakan siasatan. So, kalau kita tengok siapa yang duduk dalam RCI ni, tuan-tuan, di antaranya adalah pengurusi RCI ni Tun Muhammad Raus bin Sharif. Siapa dia ni? Bekas mantan Ketua Hakim Negara. Bukan calang-calang ni, tuan-tuan. Tan Sri Samsudin bin Osman, mantan Ketua Setiausaha Negara. Tun Sri Abdul Rashid Hussein,
pengasas RHB Group. Sebab tu kalau tuan-tuan RHB, Rashid Hussein Berhad. Tan Sri Rashid Hussein tu, RH tu. RH Rashid Hussein. Dan Tan Sri Dr. Muhammad Munir Muhammad Majid, pengurusi Cari ASEAN Research and Advocacy Nation Business Advisory Council Malaysia. Itu antara yang duduklah. Kemudian Profesor Dr. Asmadi daripada UniShams, Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. Nur Aisyah Hamdun, Akuntan Bataliah. Datuk Hajah Hakimah, Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Bukan calon-calon orang yang duduk di dalam panel RCI ni, tuan-tuan. Tapi macam saya kata tadi lah, panel RCI, dia tidak ada kuasa untuk mendakwa. Sebab itu bila orang kata, mana sakaunya? Dah ada rekomendasi daripada RCI supaya SPRM, polis dan pihak berkuasa melakukan siasatan dan mengambil tindakan sewajarnya. Soalan saya adalah, kenapa satu RCI yang telah pun terbit, yang diterbitkan pada tahun 2023, awal seingat saya, kerana RCI itu dibuat pada tahun 2021. Terbit 2023, mengambil masa 3 tahun untuk dia didedahkan. Kenapa mengambil masa 3 tahun untuk nak didedahkan? Itu timbul persoalan saya tu. Kenapa Anwar Ibrahim mengambil masa yang sekian lama untuk mendedahkan RCI tersebut? Ini persoalan yang patut dijawab, dan conveniently enough, perkara ini timbul beberapa hari. Ini hari Rabu, dah masuk Khamis dah. Khamis, Jumaat, Sabtu ni buang undi. Dan semua kesalahan tu memang UMNO lah, tuan-tuan. Tak payah cerita banyak lah. Perdana Menterinya UMNO, Najib. Menteri Keuangannya UMNO, Najib. Menteri Agamanya UMNO, tuan-tuan boleh cek. Pengurusinya UMNO. Ahli lembaga amanah ni pun 2 adalah UMNO. Satu adalah daripada Exco Wanita ke apa. Setiausaha ke Bendahari. Wanita UMNO. Semua daripada UMNO. Dan saya percaya caplos-caplos mungkin kalau dibijak dia akan main lah benda ni kan. But that's not the point. Soalan saya, kenapa sekarang baru nak dedah? Tapi Zahid pun benarkan pendedahan tersebut. Ialah, apa pilihan dia ada? Kalau dia tak benarkan, nanti Anwar boleh kata, saya tak boleh dedahkan sebab Zahid tak bagi. Nanti rakyat pun kata, tengok teruknya UMNO. Zahid kena bagi. Tak, soalan saya, kenapa sekarang baru nak dedah? Alasan Anwar Ibrahim, Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia kata apa? Alasan dia, kita takut nanti pendeposit lari kalau kita dedahkan pada tahun 2023. Apa beza dengan sekarang? Sebab kita kena ingat bahawa benda itu telah berjaya. Ini kita bagi kudos lah kepada Pakatan Harapan 1.0. Itu kita kena bagi kudos. Kita mesti bagi kredit where it's due lah. Pakatan Harapan 1.0 telah berjaya menyelamatkan tabung haji. Kalau tuan-tuan baca RCI itu, tuan-tuan akan mendapati bahawa RCI mendapati Pakatan Menteri Agama Mujahid dan juga penubuhan UJSB pada waktu itu berjaya menyelamatkan tabung haji. Itu kesimpulan dia. Telah berjaya menyelamatkan tabung haji. Telah berjaya menyelamatkan tabung haji. So like it or not, that's what happened. So kalau dah berjaya selamat tabung haji menurut RCI itu, kalau tidak kerana itu memang tabung haji, kalau bayangkanlah tuan-tuan, bayangkan, ini saya bayangkan je lah. Katakanlah pada tahun 2018, katalah Pakatan Harapan tak menang dan mereka terus berkuasa, tabung haji kolaps, tuan-tuan. Dan ini disebut di dalam RCI. Dia tak sebutlah kalau Pakatan Harapan tak berkuasa. Tak. Maknanya akan ada financial impact yang sangat besar, bukan sekadar kepada pendeposit, bukan sekadar kepada tabung haji, tetapi juga impaknya kepada duit negara kerana terpaksa bail out, dan setiap hutang yang dibuat oleh tabung haji dijamin oleh kerajaan. Bermakna kalau tabung haji tak mampu bayar kepada peminjam-peminjam sukuk ke bank dan sebagainya, kerajaan kena bayar bagi pihak tabung haji. Impact dia bilion, minimum 10 bilion ringgit kerajaan kena pergi bayar, tak termasuk interest. Itu implikasi kalau tidak ada tindakan-tindakan yang dibuat sebagaimana pada tahun 2018. So tuan-tuan kena berterima kasih kepada PH 1.0 dan juga kepada Rafizi Ramli lah pada waktu itu kan. Suka atau tidak, you have to give credit where it's due lah. Tapi itu point saya tadi, kalau dah diselamatkan 2018, 19, 20, 21, 20, 23, 5 tahun kemudian, kenapa tiba-tiba Anwar Ibrahim kata, tak boleh nak dedah lah.
Sebab apa? Sebab nanti orang akan keluarkan. Tak, orang keluarkan tu sebelum tu. Memang ada orang keluarkan duit daripada tabung haji, tuan-tuan. Itu berlaku sewaktu pendedahan Rafizi tahun 2017 pada 16-17 pada waktu itu. Itu bukan sebab Rafizi. Kerana ketidakpercayaan rakyat dah pada tabung haji. So benda tu dah settle, dah habis. Dah berjaya ada maneuver yang dibuat untuk menyelamatkan tabung haji. 5 tahun kemudian tiba-tiba Anwar kata, oh kita tak boleh dedahkan lah. Convenient betul. So bagi saya, dedah je lah, apa yang dia takut. Okay, now pendedahan dah berlaku. Saya dah sebut nama syarikat. Aziz ada kat situ. Soalan saya seterusnya, ini dedah dah ada orang kata Anwar mohon. So saya percaya dia akan dedah. Saya percaya, macam saya kata semalam, saya percaya dia akan dedahkan apa orang kata RCI punya report. Soalan yang sepatutnya kita tanya, ini tuan-tuan kena tanya Anwar Ibrahim. Soalan yang sepatutnya kita tanya, 2,479 orang menonton kita ni. Soalan yang sepatutnya kita tanya, dan yang mungkin esok, adakah Anwar Ibrahim akan segera memanggil SPRM dan polis untuk memulakan siasatan? Tak perlu panggil kabinet, kita akan memulakan sidang khas kabinet untuk membincangkan apa. Tak perlu, tunggu esok. Sebab itu saya kata, kenapa tak dedah 2023? Anwar Ibrahim sendiri menyebut hari ini bahawa ada elemen jenayah, kita akan ambil tindakan. Kenapa 2023 tak ambil tindakan? Sebab itu dokumen ini saya kata semalam tak boleh didedahkan oleh Rafizi. Ada yang tanya, kenapa Rafizi tak dedah dulu? Tak boleh, sebab itu di bawah OSA. Sebab hari ini dipanggil declassification atau dinyah klasifikasikan. Baru kita boleh baca, baru saya boleh cerita. Kalaupun sebelum ni saya baca dokumen tu, saya tak boleh cerita. Saya tak boleh kata pun saya ada dokumen tu. Saya boleh kena tangkap masuk penjara kerana itu di bawah Official Security Act, dokumen tu. Cuma hari ini, kabinet telah bersetuju untuk nyah klasifikasikan, maka saya boleh baca dan saya boleh bahaskan macam ni. Faham maksud saya, tuan-tuan? So saya ulang, RCI tidak ada kuasa untuk nak menangkap, mendakwa, tak ada kuasa. Itu pendakwa raya. Menyiasat, memulakan siasatan, itu polis dan SPRM. Tetapi RCI dah melakukan, dah mengumpul semua bukti. Sekarang bukti itu diserahkanlah. Dah boleh dia serahlah. Dan Perdana Menteri kena mengarahkan Menteri KDN, mulakan siasatan lah. Esok kena mulakan siasatan. Esok mulakan siasatan. Jangan puas hati. Jadi saya simpulkan beginilah. Siapa yang kata, mana sakaunya? Sama ada dia tak baca, atau dia baca tapi dia tak faham. Itu simpulannya. Itu kesimpulan dia. Kan. Kan. LCS, tak apalah. So, okey, timbul persoalan. So, katakanlah BN dan PN menang pilihan raya yang akan datang, PRU akan datang ni. Apa akan jadi dengan RCI ni, Tis? Senyap je lah. Apa akan jadi pada RCI ni? Senyap je lah. Kan saya kata tadi bahawa nak memulakan siasatan itu Anwar Ibrahim. Sebab itu saya cadangkan Anwar Ibrahim esok dah start. Sebab itu kenapa tunggu 2023 sekarang baru nak buka? Kan dah terlambat. Kalau 2023 dia buka dulu dah. Siasatan tu dah mungkin ramai dah masuk penjara dah. Tapi betul lah kata Sanusi duk cakap sakau. Kenapa tak tangkap? Kenapa tak tangkap? Sebab itu saya kata, mulakan siasatan esok dah start. Dah lambat dah ni. Tapi better late than never lah. Kan? Dah lambat tapi better late than never. Sebab saya percaya kalau Anwar duk delay masuk pilihan raya, saya kata ini antara sebab UMNO nak minta desak pilihan raya lepas habis penggal, which is habis parlimen ni parlimen akan habis ujung bulan ni, ujung bulan 7, bulan 8. Parlimen akan habis bulan 8 macam tu. Parlimen akan tamat. Dia dah desak dah supaya pilihan raya dilakukan kerana dia takut perkara ini akan mendedahkan kebejatan UMNO yang kita sebut tadi nama Aziz, Datuk Seri Aziz Rahim, kemudian ahli parlimen bekas ahli parlimen Yan dan juga Adun yang bekas wanita UMNO, yang itu yang disebut. Tonton tengok dalam Felda Global Ventures siapa? Tonton tengok dalam mana-mana syarikat yang saya sebut tadi tu siapa yang terlibat orang-orang UMNO. Tonton akan nampak satu persatu wajah yang akan keluar. Tapi yalah, bolehkah Anwar akan mengambil tindakan? Ada tindakan. Sakau. So siapa yang boleh ambil tindakan tu? Katalah
UMNO decide tak nak ambil tindakan nanti, PN decide tak nak ambil tindakan, katalah next pilihan raya bersama menang jadi kerajaan, boleh tak bersama buka balik kes ni? Boleh. Jawapannya boleh. LCS, Azam Baki, kes ini, korporat mafia, banyak lagi lah kes-kes lain yang kalau nak sebut terlalu banyak, kita akan bongkar. Dan even tak tunggu jadi kerajaan, kita akan bongkar selepas ini, insyaAllah. Okay, itu saja daripada saya. Selamat malam, selamat beristirahat. Yang penting bersama akan tetap lawan. Assalam.